Okay, hi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, welcome to Kaze Podcast. So, hari ni saya ada pick satu team ni. Saya panggil wakil lah, 2 orang daripada team joran ni. Daripada ZS Production. So, boleh tak korang kenalkan diri? Lepas tu bagi tahu role korang ni apa sebenarnya? Role korang ni okey. Assalamualaikum lah. Assalamualaikum semua. Saya Abdullah Hakim Zarani. Saya ni kira macam director untuk ZS Production untuk dokumentari ni. Okay, next awak pula. Okay, bos dah siap. Saya pula Adam Bukhari bin Muhammad Rafi. Saya merupakan salah satu macam kru untuk ZS Production. Okey. Okay, awak kru apa sebenarnya? Saya kru useless sebenarnya, tak buat apa pun. Okay, tak apa. Ada function ni sebenarnya kan. Okay. Daripada info yang saya tahu lah, sebenarnya korang tak expect pun kan sebenarnya teammate korang macam ni kan? Tak expect. Tak expect. So macam mana korang boleh build chemistry dekat kau punya team kan? Nak cerita pasal chemistry ke? Chemistry susah. ni susah. Kalau tema 3 hari pun tak settle tu. Bukan 3 hari, seminggu tak habis. Okay, sebenarnya kita orang memang last minute dapat team. Memang team sekarang ni memang team yang kita orang team ni kiranya macam patutnya kita ni team lain. Tapi pecah-pecah lompat-lompat team kan. Lalas dapat team yang sekarang ni. Mula cerita dia mula-mula first saya ni memang kena jadi apa macam ketua kumpulan lah. Ui, gila director bye. Adam Bukhari jadi director. Lepas tu saya tak yakin lah dengan diri. Lepas tu cakap lah kat Sir Azizi waktu tu yang tetap kantin lah. Cakap lah, Sir, saya memang tak boleh ni Sir, saya seorang ni. Macam mana kalau saya tak yakin boleh jaga tim saya ni kan. Lepas tu Sir mengalah juga. Sir bagilah ni bos besar masuk. Masalahnya time tu aku kat tim lain. Tim lain lah. Tengah dah planning dah time tu nak buat podcast, nak buat dokumentari apa kan. Sekali pula saya kata Kim masuk game. So macam saya cerita korang tim lain kan. Lepas tu tim 1 dengan tim 2 ni korang kena rombak lah. Kena rombak. Jadi macam tu lah korang tertukar semua lah. Yang buat terkejutnya yang tentang kena rombak tu teammate aku dia. Okay, faham. So memang lama ke nak kita macam korang nak build chemistry tu lama tak? Chemistry Kalau saya dengan Hakim, saya rasa saya boleh lagi kerja. Kalau dengan 2 orang lagi tim saya tu, saya nak kata chemistry antara kita orang ni, kalau saya dengan Hakim pun taklah ni sangat. Saya pun banyak masalah dia. Banyak masalah Banyak je masalah. Tapi macam tu lah kalau nak sembang pasal chemistry ni. Susah. Sebab nak kata kita bagi berapa week kan untuk kita prepare sebelum kita pergi shooting tu. Dalam seminggu ke 2 minggu, seminggu sebelum kita pergi shoot tu baru chemistry tu ada. Itu pun sikit je. Itu bukan fully. Chemistry tu bukan chemistry macam kerja tu memang kerja sama-sama buat kan. Tapi nak macam dia tak jadi nak macam kawan-kawan tak ngam lah, macam susah nak ngam. Macam kalau sembang macam kita-kita ni memang tak ngam. Gitu. Kira dia kerja-kerja lah. Lepas habis kerja tu dah semua buat hal masing-masing. Okay, faham. Saya faham juga. Okay, soalan kedua pula bila sebelum korang shoot ni kan, apa masalah paling kau rasa macam bapak susah doh? Cabaran nak susah. Sembang masalah ni, masalah ada banyak. Sebelum shoot Sebelum shoot aku as director aku pening yang masing-masing punya kehadiran lah. Kehadiran seorang tu dah dia macam aku dah tepuk dahi lah macam ni. Lepas tu seorang lagi ni memang dah datang. Tapi aku nak push dia minta kerja tu, ya Allah lambatnya ni lah. Patutlah awak cakap awak useless tadi. Kiranya time tu ada seorang lagi tu tim tu boleh lah kata dia just support lah. Tapi aku harapkan dia orang 2 ni pun yang problem ni pun boleh lah bagi sama time tu. Itulah problem aku sebelum shooting. buat. Buat kerja pula. Dia buat kerja tapi nak tunggu dia bagi tu lambat sikit tu. Still ada kan? Ada lah, still ada. Hang ni lambat-lambat buat kerja. Buat kerja. Okay, so masa shoot pula.
Waktu shoot Waktu shoot sama juga daripada segi timing. Sebab waktu tu kita orang dah prepare, kita orang ni sebenarnya pecah 2 team. Team Navi ni dia akan gerak pagi ambil sendiri. Ini buat ilmu kerja dia. Bila kita orang nak kena, kita orang tempah barang dekat Teluk Bahang. So kita orang kena gerak pukul 9. Bila patutnya gerak pukul 9, tiba-tiba pula time tu lah ada isu budak bangun lambat, ada isu ada isu budak last minute tak datang. Boleh reveal siapa bangun lambat tu? So dia kat situ cabaran dia, kita punya emosi nak kena tahan sabar tu. Kadang-kadang kalau kita marah kat situ tak dapat nak settlekan benda kan. Faham? So kita orang decide yang datang lambat seorang tu naik train, naik butterworth kita angkat. Tapi biar kita angkat kamera dulu. Kamera penting kan, sebab kita dah deal Kita dah dengan deal dengan orang tu. Dia kalau nak ikut emosi tu memang marah dah. Memang marah dah. Faham. Tapi kita nak pentingkan kerja dulu, nak kerja kan, kita kena lah profesional lah. So tahan marah tu kita sabar lah. Kita memang shoot. Itu pun sebenarnya kita sampai tu pun kira ngam-ngam lah. Nak kata lambat tak, nak kata awal pun tak. Dah sampai tu pun memang kita orang tak betul-betul macam start lagi. Memang ambil macam scenery dulu. Macam tak boleh nak start kita punya main benda lah. Interview. Sebab kita tak ada kita punya kru untuk videographer tu tak ada. Lambat kan tadi kan. Banyak lagi ke yang korang lalui? Banyak lah. Sebenarnya kita dah sampai. Kita beri, walaupun barang tu kecil tapi barang tu penting. Kita tak tinggal earphone, bateri. Itu barang tu kecil je. Tapi kalau barang tak ada, kita tak boleh nak shoot. So kena keluar bajet lagi, kena beli. Lepas tu salah satu lagi problem dia tu, bukan problem sangat lah, tapi dia lokasi lah. Lokasi tu kan pantai Kuching. So memang banyak lah kucing kan. Lagi satu kucing ni diorang biar macam tu je. So memang adalah masalah tu, dia punya tai itu. Lepas tu adalah yang kucing diorang biar kat luar tu kan. Kucing tu sakit macam tu. Adalah satu tu. Okey, aku tahu kita nak dengar banyak sebenarnya, tapi kita rehat sebentar Okey, kembali lepas ni. Where do these cats come from? They mostly come from the streets. People, like today, a tourist found a kitten alone in a shop, an empty shop. Well, it depends on what's happened to them. If they were in a car accident, it can be weeks, maybe months, until bones heal and Nama Muhammad Iman. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Afiq. Tentang saya Nur Adila binti Muhammad Bahawi. So kembali lagi kepada kita dalam Kaze Podcast. Okay, for the next question, saya nak tanya pula benda last minute yang korang tak expect akan jadi bila korang shoot kan. Last minute pun ada problem dalam kita punya shooting. First, kita orang kan shoot Pulau Kuching. So kita orang kita nak shoot persekitaran juga. Tentu ala-ala nak kedai makan. Jumpa satu kedai makan ni. Kita dah deal lah, dah dapat nombor phone dah tentu. Sebab kita orang kata kita orang punya videographer dah sampai. So kita nak habiskan shoot kat Pulau Kuching. Lepas tu kita orang singgah kedai dia untuk macam side punya side doku. Side doku untuk promote. Tiba-tiba pula kita orang call tak angkat semua, tak tutup. Tutup pula. Waktu tu macam memang fake hope memang gila. Fake hope lah kita kata kan. Macam mana lagi kita nak cari kan. So rezeki lah jumpa satu kedai roti. And diorang masih lagi aktif tentu. So kita orang shoot diorang. Rezeki juga tentu dapat lah. Orang kata roti free. Kita belanja makan. Air free. Air free lah tentu. Air free, roti free. Kita memang rezeki lah. Tapi korang shoot masa bulan puasa tak kan? Tak. Oh tak. Sehari sebelum puasa. Memang last betul Memang last tu. Memang malam tu kita ingatkan kita shoot tu first day puasa. Sekali kita tengok Uman,
kita orang dapat shoot last sebelum puasa, last day sebelum puasa. Dah prepare lah waktu tu nak puasa. Tapi dah tak puasa lagi kan. Ya, rezeki lah time tu. Faham? Boleh makan-makan lagi. Okay, ni aku tanya pasal momen lah. Momen yang kau macam, aku tak boleh lupa masa korang shoot ni. Aku sebenarnya momen ni aku takkan lupa. Sebab kita orang sebab first waktu kita orang shoot tu, kita orang ada interview dengan satu orang kata apa? Dengan satu volunteer kita panggil. Sukarelawan untuk Pulau Kuching. Jadi waktu tu kita orang macam bagi satu G4 mic tau kat dia. Bila kita orang G4 mic, kita orang ni boleh dengar teliti tau dekat phone kita orang. So bila kita orang dengar teliti tu, akak tu kata dengan kita orang dekat Kuching tu lah, doakan abang ni settle doku dia. Kalau boleh dapat yang terbaik lah. Saya waktu tu yang jaga sound tu saya tengah dengar dalam ni. Kita orang waktu tu tengah boleh dengar lah apa yang talent tengah cakap kan. So saya dengar kakak tu cakap doa, dia tengah cakap dengan Kuching lah. Tolong doakan abang-abang ni punya dokumentari apa okey selamat apa semua. Waktu tu macam memang macam baik akak ni. Memang terima kasih lah kat dia. Kuching dia tu pun bagi apa macam kerjasama yang baik lah. So tak ada macam masalah banyak sangat waktu interview memang tak ada banyak masalah. Setiap panel interview bagus lah. Setiap interview talent kita orang semua tak ada issue. Semua tak ada issue. Bagus kan, sebab orang doakan kita biar kerja cepat siap. It's a good thing lah. Alhamdulillah. Okay. So kita stop kejap for a minute, for a second, sebab kita ada lagi berapa segmen? Satu segmen lagi untuk kita tanya kat diorang lah. So let's rehat. Ya.